Sekali orang lelaki dah mengawini kita dan kita menjadi isteri dia kan, takkan ada mana-mana perempuan pun yang boleh merampas tempat kita kalau engkau pandai. Kau tahu tak perempuan mana yang akan kehilangan suaminya? Lagi suami dia buat hal. Perempuan mana yang suami dia tak ada rasa fikir nak patah balik ke belakang? Kau tahu perempuan yang macam mana? Perempuan yang suka maki, perempuan yang suka mengamuk, perempuan yang suka meracau, perempuan yang suka meroyan, perempuan yang suka mengontrol suami. Makin kau meracau, makin kau meroyan, makin jauh suami kau daripada kau. Sebab orang perempuan yang jadi isteri, hijab kabul yang kali pertama yang kau dapat tu, dia adalah keramat, tau tak dik? Tak ada perempuan lain yang boleh merampas tempat kau, tetapi kau kena pandai. Sebab tu kau tengok orang perempuan dulu-dulu, kau ingat laki diorang tak buat hal ke dik? Laki diorang buat hal juga. Tetapi akhirnya suami dia akan balik ke pangkuan isteri. Salah satu daripada caranya Kak Tan cakap dengan kau dia, minta maaf Kak Tan cakap, petua di kamar tidur. Kita perempuan, kita isteri. Kalau kita ni nak ubah suami, mengekor suami, meroyan, merentan, mengamuk sana, mengamuk sini, nak mengubah suami, penat tak Kak Tan cakap? Kita buat everything untuk dia. Kita nak dia jadi seperti apa yang kita nak dia jadi, tapi dia tak berubah. Penat tak? Penat kan? Hari ni apabila you berdepan dengan masalah rumah tangga, macam Kak Tam pernah berdepan, kita jangan usik orang yang kita tak boleh usik, tahu tak dik? Kalau kita asyik kita nak mengubah suami, pagi petang siang malam kau nak mengubah dia, akhirnya kau akan letih. Kau akan kepenatan tau, kau akan kecewa. Dan akhirnya kau fikir pasal perceraian kan? Kalau kau bercerai, dia boleh tak menyelesaikan masalah? Kalau kau rasa benda tu boleh selesai, kau proceed. Kak Tam pernah fikir untuk bercerai, tapi Kak Tam tak nak bercerai. Kenapa aku tak nak bercerai? Sebab Kak Tam ada anak. Kak Tam tak sanggup untuk tengok anak Kak Tam berbapa tiri. Kak Tam tak boleh terima kalau bapak tiri dia pukul dia. Anak Kak Tam kecil-kecil, masa tu 2 orang nak kata. Tapi kalau bapak kandung dia pukul dia, aku okey. Aku fikir, boleh tak aku hidup dalam satu keadaan yang mana aku sentiasa nak mengawasi anak aku? Boleh tak aku keluar, anak aku tinggal dekat rumah, lepas tu suami aku dia boleh kesayang anak aku betul-betul daripada hati dia? Budak-budak ni kalau kau nak buat dia sayang kau sangat senang. Kau belikan dia coklat, dia sayanglah kau. Tapi sayang yang mendalam daripada hati nurani tidak mudah untuk kita mendapat dari sebarangan orang. Silap percaturan, nyawa jadi cagaran. Kesejahteraan seorang anak itu seboleh-bolehnya dia harus membesar dengan mak ayah dia, selagi mak ayah dia hidup. Itu sebab nombor 1. Sebab nombor 2 ialah, kalau aku bercerai, setidak-tidaknya suami aku ni, aku tahu dia punya baik dekat mana, aku tahu jahat dia dekat mana. Tapi kalau aku bercerai, ada tak kemungkinan aku terkahwin dengan lelaki yang jauh lebih teruk daripada dia? Seorang wanita itu kekuatan dan kemampuannya terbatas. Kalau you sedar benda ni, you akan selamat. Tapi kalau you sombong, you ego, karut, apa orang lelaki boleh buat, perempuan juga boleh buat. Kau ingat kau siapa? Itulah namanya wanita yang mendongak menongkat langit. Kau tengoklah akhirnya nanti kalau dia jatuh tersembam menyembah bumi, dia tahulah langit ni tinggi ke rendah.